Ya. Ada yang belum lagi ya? Buat sini. Ya, buat apa lah? Dua teh panas sudah siap. Oh tu, apa itu? Radio kah? Hah? Bukan, itu mesin karaoke. Untuk apa? Ayo, kasih orang nyanyi lah. Nanti orang suka, semua datang ini warung. Siapa untung? Saya juga untung. Bagus. Ada otak digital. Milenial. Nak orang muda datang lah ni. Haiya, orang muda mana ada wang? Dia orang tahu kasih habis mak bapak punya wang saja. Lepas habis, minta lagi. Haiya. Testing. 1, 2, 3. Testing. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Jam-jam sampai terus coba. Cepat, orang mau makan. Uncle, nyanyilah satu lagu Cina. Haiya, Uncle tak pandai nyanyi. Tapi bolehlah. Orang suruh nyanyi, bukan beropera. Biar aku nyanyi. Hah? Wow, Otai mau nyanyi lah. Ini mesti dengar. Otai? Ya, Otai karaoke. Aiki Ranggi. Nama atuk lah tu. Isnin, Kamis, Ranggi. Itu nama masa muda Terang Tang. Oh. Hei, Alang. Nyanyilah. Yelah. Korang bagi lagu S. Ramli. Rindu. Baik. Apa ni mutu? Dah tak nak nyanyi lah. Ambil ni. Ayo, Alang. Jangan marah. Cis, tak dapat nak dengar Atuk nyanyi. Lu punya atuk banyak pandai nyanyi. Dia juara karaoke sekampung. Tak ada siapa boleh lawannya. Juara karaoke? Okey, kita buat pertandingan karaoke. Siapa menang, saya kasih makan percuma 1 bulan. 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 Percuma 1 Makan percuma 1 bulan? Kau biar betul mutu. Baguslah tu, Atuk. 1 bulan. Pagi, tengah hari, malam, makan percuma. Ayo, bukan itu macam. Ini mulut. Sudah salah cakap. Tak apalah. Nanti ramai orang datang. Lu untung juga, mah. Bolehlah.
Ayo, matilah. Haiya, apa mati? Untunglah. Ramai orang datang, Ma. Maka percuma. Saya menang. Saya menang. Saya menang. Semua duduk. Boleh makan minum, tapi bayar uji bakat sekejap lagi. Uncle, roti canai Nasi lemak satu. Lagi apa mau makan? Angkat roti canai satu. Air satu. Abang satu. Okey. Ramainya. Saleh. Sini mari. Apa? Saleh sama Tong, tolong jadi juri itu uji bakat. No problem. Uji bakat apa? Kita mulakan uji bakat. Peserta pertama, silakan. Tanam ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Naik kereta api. Kalau tak hati-hati. Kita kan terjemput. Goyang badan gerak. Nyanyi lagu. Goyang badan gerak kaki. Langkah lagu dapat. Siapa lagi? Jom. Hai, kau berdua pun nak nyanyi juga? Nyanyilah cepat. Hai, saya Upin dan saya Ipin. Kami akan nyanyi lagu. Itu suara Upin. Macam mana engkau? Yalo, warung Uncle Mutu. Ayo, kita ke sana. Marvelous! Suara sedap, ada gaya. Boleh rasa di hati. Wah, lu banyak pandai banyak bagus. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Siapa lagi mau nyanyi? Saya. Mari cepat. Fizi? Nyanyi? Betul ke ni? Saya Fizi. Nak nyanyi lagu Cinta. Okey. Mula. Not good. Pitching out. Cannot be. Cukup. Turun. Alah. Baru nak mula nyanyi. Atuk nak nyanyi. Wah, ini Atuk juara bertahan. Tak payah uji bakatnya. Betul. Alah, tak dapat juga dengar Atuk nyanyi. Sedap sangat ke suara Atuk? Hei, dia punya suara banyak sedap Dia mesti menang, Mia. Siapa berani lawan dia? Siapa? Saya.
Abang Is? Kau pun nak masuk bertanding? Ya, boleh? Oh, boleh. Tapi lagu nasyid tak ada. Siapa kata saya nak nyanyi lagu nasyid? Oh, habis tu? Is? Ustaz Is? Biar betul. Betul. Nanti akak datang tengok. Opah pun. Hebat Abang Is nyanyi lagu rock. Hebat macam mana pun, tak ada siapa boleh kalahkan Tok Dalang. Suara dia lemak merdu, sedap. Wah, Opah tak boleh jadi juri. Kenapa? Sebab nanti Opah tak adil. Bagi markah tinggi kat Atuk je. Nanci satu. Dek, mana dah? Ais limau satu. Roti canai satu. Cepat sikit Ipin! Sini! Opah, kita orang duduk dengan kawan-kawan ya. Pergilah. Semua dah sedia? Nak makan percuma 1 bulan? Jadi kita kena menang. Selamat datang ke pertandingan akhir karaoke Kampung Durian Runtuh. Ada 3 peserta akhir markah tinggi 20. Kita mulakan dengan peserta pertama. Ranti. Pergi memancing ikan di payung. Membantu amalan mulia. Allah tolong sayang. Berbuat baik senang di orang. Hai senang di orang. Markah tinggi. Boleh menang. Belum tentu lagi. Peserta kedua. Is. Seterusnya, Upin dan Ipin. Mendadak, mentadu. Macam mana engkau tidur? Mendadak, mentadu. Macam mana engkau tidur? Mendadak, mentadu. Macam mana tidak tidur? Mendadak, mentadu. Macam mana Upin tidur? Mendadak, mentadu.
Juara karaoke Kampung Durian runtuh. Juara karaoke Kampung Durian runtuh. Upin dan Ipin. Menang, kenapa ramai-ramai mari? Banyak rugi. Pipi, jangan boleh. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Kami senangi siapa jua. Kami senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Raya penuh makna. Bahagian 1. Kau nak tahu tak? Apa dia? Habis saja kita orang berdoa, lampu terus menyala dan air singkir mengalir deras. Makbulnya doa kita orang. Doa anak yatim. Kebetulan je tu. Ingat orang lain. Puasa bukan hanya mengajar kita untuk tahan lapar dan dahaga. Ia juga mengajar kita melawan nafsu. Jadi, jangan tamak. Betul. Kau ni pun. Tunggulah orang semua balik dulu. Lepas tu baru boleh ambil lebih-lebih tu. Yelah. Suka betul kau makan dodol. Dodol ni sedap. Malam ni Pak Imam baca ayat panjang-panjang. Penat berdiri. Aku hampir terlelap. Patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah dapat Pak Imam yang baca ayat panjang-panjang. Kita ni yang mendengar je dengan penuh khusyuk, senang-senang dapat pahala. Korang tak nak? Nak. Dah tu, jangan nak merungut. Kita orang tak kenal Pak Imam yang baru ni. Siapa dia? Lah tu. Pak Imam. Abang Is? RM2. Ayam RM2. Suara itu sepertinya dari gerai Mail. Tapi itu bukan suara Mail. Saya jual ya. Terima kasih. Abang Is, buat apa kat sini? Saja, tolong Mak El berniaga. Mana Mail? Ada sini. Nak beli ayam? Mau RM2. Saya juga. Terima kasih. Nak berapa? Kejap ya. Terima kasih. Akak, 1. Okey. Bang, saya 2 bungkus tadi nasi. Abang, 2. Kejap. Akaknya satu ya. Okey. Tak sangka Abang Is seorang Tafiz dan jadi imam surau kita. Mail tak pernah cakap pun. Kenapa kau tak macam abang kau? Biarlah. Abang aku Ustaz berjaya. Aku usahawan berjaya. Berjaya dunia akhirat lagi bagus.
Betul, Fizi. Fizi? Kau makan? Loh, aku lupa. Seronoknya ada abang. Solat tarawih pun dia boleh imamkan. Betul. Aku ada abang. Alah, 5 minit awal je. Abang juga kan? Tuanya jadi Ipin. Lagi betul ada kakak macam Kak Ros. Apa je kita nak makan, semua dia masakkan. Sebab akak rajin dan baik hati. Betul. Malam ni dah 10 malam terakhir Ramadan. Tak nak raya. Boleh main bunga api. Apa main-main? Kita kena perbanyakkan beribadah dan berdoa agar dosa diampunkan. Ya, dan dalam malam ganjil pada 10 malam terakhir ni, carilah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar? Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dugaan puasa. Kurangkan main, banyakkan ibadah. Terangnya malam ni. Tapi bulan separuh je. Malam ni pun rasa sunyi semacam. Entah, malam Lailatul... Dah, jangan mandai. Cepat jalan. Semalam kelakar. Kak Ros lari laju. Lintang pukang. Kita orang ketinggalan kat belakang. Petang ni main? Aku tak boleh. Aku nak pergi beli baju raya. Baru nak pergi beli? Aku dah ada 5 pasang. Kenapa? Tak percaya? Tak. Betul. Aku beli dengan Mail. Murah-murah je. Beli 2, percuma 3. Biar betul. Percuma 3 tu baju lama aku. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Patutlah banyak. Jadi Mail, kau dapat RM1 je lah. 5 pasang baju? 5 hari betul-betul aku raya. Bermakna betul raya aku kali ni. Tahun ini, aku sekeluarga berlebaran di kampung halamanku, Indonesia. Asyik. Memang patut pun. Dah lama kau tak balik. Betul-betul? Apa tu? Georgie. Mana boleh makan tempat orang puasa? Berdosa. Oh no! 2-3 kuih samosa. Saya berdosa. Apalah buaya? Boleh kalah dengan kancil. Tak kan? Itulah. Macam mana buaya kena tipu? Cantik baju akak. Macam kain merah iping. Memang pun. Akak pun cantik. Adalah tu. Apa kau nak? Baju kita orang ada. Ada? Yang tahun lepas punya. Muat lagi kan? Loh, apalah kak ni? Ros, kuih kau ni hangit.
Tengok, Pi. Ros, dah nak buka puasa ni. Siapkan makanan. Nak makan rendang dengan ketupat. Nak lemang juga. Atuk nak makan apa? Apa-apa pun boleh. Atuk tak kisah. Kenapa Atuk sedih? Yelah, lepas ni Atuk nak makan dengan siapa? Atuk jangan sedih. Dengan kita orang lah. Datang je. Boleh kan, Opa? Boleh. Baik-baik main. Jangan cedera. Baik, Kak Ros. Amboi, seronok main. Atuk nak pergi takbir. Nak ikut? Tak nak. Kakak Atuk. Uncle Atong. Tong. Lu ada sini. Apa hal? Alanga, wah ada surprise. Assalamualaikum. Apa baru? Aduh. Ayah kau kata tak boleh balik. Tak ada cuti katanya. Betul lah tu. Ayah suruh Badrul balik seorang. Jadi, tada! Satu kejutan untuk Atuk. Bertuah punya cucu. Asyik balik. Kalau tak, abang jadi cucu derhaka. Iyalah. Biar Tok Raya seorang-seorang. Kesian. Mana ada. Tiap-tiap tahun Atuk Raya dengan kita semua. Betul. Cuma tahun ni lagi bermakna Raya tu. Sebab dapat raya dengan cucu jauh dan cucu dekat. Betul. Abang, marilah main sama. Korang mainlah. Abang nak ikut Atuk. Badrul ni ikut Atuk. Banyak ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Papa, tada! Selamat Hari Raya.
Opah menangis kenapa? Opah terkenangkan mak korang bila tengok baju-baju ni. Seingat Opah, baju ni arwah mak kau punya. Kain ni pula memang dia berhajat nak jahitkan buat baju raya. Tapi tak sempat. Akak, kita jangan pakailah baju-baju ni. Nanti Opah sedih. Pakailah, cantik. Opah suka. Korang buat raya ni raya yang bermakna buat Opah. Dapat pakai baju ni pun dah bermakna buat kita orang. Raya yang penuh kenangan manis. Betul. Assalamualaikum. Kawan-kawan dah sampai. Asal dia? Sedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, boleh tolong angkat satu ni? Di sini. Nah, buka, makan. Raya saya ini tahun sangat bermakna. Banyak makanan. Tengok, lemang, ketupat, rendang, semua ada. Marvelous. Ya loh, saya suka. Aku pun. Raya ni bermakna buat kau kan? Mestilah dapat raya dengan abang aku. Tapi aku rasa kan raya Kak Ros lagi bermakna. Kenapa? Tu. Saleh, nampaknya ada perubahan. Iya, Opah. Semenjak berkawan dengan mereka ni, saya cuba ubah sikit-sikit. Akhir tahun ni habislah. Lama lagi tu. Macam mana? Opah suka tak? Syukur. Teruskan. Kawan-kawan, Susanti. Mana? Hello. Buat apa? Selamat Lebaran semua. Aku senang banget bisa menyambut Lebaran sama kakek dan semua saudara-saudara di sini. Wah, Susanti, jangan lupa balik. Iya, Memeng. Semua masa untuk bergambar. Semua tengok sini pula. Ni video. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin. Mau nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu nggak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar goyong ini. Ning opo kowe tega nyeksa aku koyong ini? Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantas tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan... Yo,
Ternyata papamu